Halo. So sekarang ni aku dalam kereta Fadil Amik. So macam biasa, once you see my face, is there a new video? Yes, of course, very much. So today I'm with Fadil and Syamim. Syamim ada. So sekarang ni aku baru lepas gerak daripada rumah aku. Kita orang nak pergi ke rumah Amy, iaitu HQ Osborne. Kita orang kumpul kat sana. Apa-apa pun kita tunggu trip sampai ke sana. Let's go. Okay, Assalamualaikum guys. Salam sejahtera. Welcome to Asbo TV. So kepada sebelum tu, pada siapa-siapa yang belum subscribe lagi, subscribe dulu guys. Sebab view dah banyak tapi subscribe masih sikit, tak jalan. So sebab apa? Sebab management Asbol kata kalau cecah subscriber 1k, kita akan buat giveaway lah. Kita akan buat giveaway. So pada malam ni kita bersama dengan squad Asbol kita, iaitu seperti biasa aku, Yin. So kita ada lagi berapa orang? Sekejap kita pergi tengok seorang-seorang. Kita ada okay, kita ada Amir Hifzan. Ya saya. Product placement dulu. Amir Hifzan. Kita ada Subra. Say hi. What's up bro? Ya, yeah. Sudah lama tak turun. Hari ni turun. Okay. So kita ada Nats Mi42. Mi42. Mi42 guys. So dan kita ada Fadil. Halo. Fadil Bihun. Halo. Ini nak bihun. Spinning. So ada seorang lagi, dia pergi buang sampah. Tiba-tiba dia pergi buang sampah. So pada hari ni bertarikan berapa bulan 12 Februari malam, kita akan gerak ke satu tempat yang mengambil masa lebih kurang 3 jam macam tu. Sebab pada trip kali ni, episod kali ni, kita akan bawa kelainan sikit. Bukan kelainan pun, pernah kita pergi sebelum ni. Tapi kita akan pergi ke sebuah kelong, iaitu kita akan main open sea water, salt water. Open sea water, kita main open. So maknanya kita akan gerak daripada KL untuk pergi ke Sabak Penam lah. So apa-apa pun masing-masing prepare semua benda. Lepas tu kita akan gerak lah lepas ni. So ni seorang lagi, cik kita. Hello. Hello. So dekat rumah ni kita akan gerak 3 orang bersamaan dengan 2 kereta. Ada lagi player-player lain bergerak berasingan. Mungkin diorang akan gerak pagi esok kot. Sebab naik boat tak silap aku pukul 9 pagi. Apa-apa pun kita tanpa masa. So siapa-siapa yang belum subscribe lagi, boleh subscribe dulu. Jangan lupa tekan butang subscribe, komen dan juga like untuk episod-episod yang menarik di Asbo TV. Let's go. Okay guys, so alhamdulillah kita dah sampai dekat Kuala Selangor. Kita baru lepas makan kedai Nasa Jaya Tom Yum. Ni dekat area Kuala Selangor lah. So apa pun, lagi sejam dah sampai ke destinasi. Cuma pada hari ni, pada malam ni ada satu kejadian. Nak tengok? Sekejap Kejap. Ada kereta yang angin dia tak ada. Sampai habis ni. Okay, so sekarang ni tahu nak kena. Macam mana sebelah? Saya rasa kita kena cari petrol pump
Jangan dekat sangat. Tak, mic aku kat sini. Tu macam mana? Mim. Kita buat yang terbaik lah. Maksudnya Cari ni lah, kedai pada kita. seorang aja kat sana. Pada Yang seorang? lain, ketamai. Main exam eh? Aku rasa sebab tadi nak beli kereta baru lah. Ya, bodoh dia. Ha. Merajuk kereta kau. Bapak kau suruh beli kereta baru. Dulu salah bapak aku. Bapak kau salah. Salah Apple. So macam mana sekarang ni? Cari petrol pump lah. Kita pump dulu. Cuba dengar ada bunyi skru. Cik kau bagi ni sebelah. Dia punya orang cakap macam mana kejadian dia ni? Rasanya sebab tadi lalu highway gelap, lepas tu dia ada banyak orang tabur ni. Orang tabur? Selalunya orang cakap longkai yang buat ni. Longkai. Longkai memang tak beradab lah. Ya. Nanti boleh tengok paku ni longkai mana. Kau explain sikit apa dia punya ni Dia kejadian kalau ni. selalunya kalau longkai dia akan tabur paku. Kita boleh tengok ni. Oh ni. Kan. Tapi kalau ikut pancit ni memang kena ni lah. Saya memang ada bocor ni. Teruk lah. Teruk ni. Memang gone lah. Oh dah. Owner panggil. So Kau buat cerita lah. tu lah dia punya kejadian. Kita pada pancit kat bawah. Kat bawah kat bahagian depan. Apapun kita next kita pergi ke ni lah. Mana dia punya? Tengok macam ni. Macam ni keserahan dia. Kita cuba buat yang terbaik lah. So far pilihan yang terbaik memang ada ni lah. Nampak? Baik. Standard. Ha. Back to standard lah. Ni tak pernah guna. Kawan saya cakap, ni, tengok angin. Nampak? Maksudnya? Angin ori. Ha. Saya ori lah. Saya ori ni. Maksud angin ori. Okay. Ha. So apa kesudahan dia? Aku tak boleh. Sedang kita cuba tukar pakai yang ori ni lah. Terpaksa lah kita guna dia. Aku tak bunga dia. Oh ya, habis aku. Tuan ni bodoh. Bijak dia. Jangan bagi. Tinggi. Janganlah. Tunjuk. Next. Dia punya bunyi ni. Sedap. So tu dia. Kita berhenti dekat Caltex. Kena berhenti jap sebab ada masalah problem sikit lah dengan kereta Radin. Sebab tayar pancit. Tak tahu sebab apa. Apa kita tengok dia orang kerja macam mana. Biar ikut belakang. Yeah. Mudah. Kalau nak masuk duit dah tabung boleh kat sini. Selak. Bodoh lah selak. Okey. Dah naik gadget. Naik gadget lu. So macam mana ni? Ha? Apa kesudahan dia? Degil. Review barang, review je. Review. Belum beli Jet stand. Oh, okey. Jet stand dulu So tu lah kita punya pada ada barang Case of Life. Okay. So itu kesudahan dia. Kita terpaksa tukar tayar spare sebab lagi sejam sampai. Apapun ni appointment dia. Level up. Sebenarnya sama saiz. Okay. Apapun nanti kita jumpa sana. Okay. Bye.
Okay guys, Assalamualaikum. So alhamdulillah kita sampai ke rumah Meh di hutan melintang. So sepanjang jalan tadi adalah beberapa orang cakap insiden yang berlaku. So apa pun alhamdulillah kami sampai. So malam ni pukul 2 kita orang touchdown jap. Rehat dekat rumah Meh. Sebab tak silap aku sini 30 minit Meh? 30 minit nak pergi JT. So kita orang nak buat ada persiapan sikit lah. Nak tukar-tukar tali ke, nak buat untuk step yang cakap berkemungkinan ni lah. Macam bersesuaian untuk main di fresh ataupun apa open sea water. Okay, so boleh tengok lah kita punya angle. Tolong, ngantuk. So apa pun kita rehat dulu. Sambung malam nanti lah. Sambung sekejap lagi lah pagi nanti. Okay. Alright. Bye bye. Lumut bodoh. So boleh order air kalau siapa-siapa nak order air sini. Saya ada bar. Table bar. Air lu. Bye bye. So okay guys, nak bagi so kita sekarang ni dekat Pasar Awam Sabak. So kita nak cari umpan jap sikit. Kami kata cari umpan ikan je lah. So kita tengok apa yang ada kat dalam. Okay, let's go. Macam mana Mim? Mencari kurita. Kurita tak ada. Jalan dulu pusing dulu. Soal sayur ikan. Pagi ni kita cari apa Mim? Pagi ni kita cari umpan. Alhamdulillah kita dapat tangkapan yang besar. Nak tahu umpan apa kita beli? Nantikan dalam video ya. Pemilih umpan. Macam mana tadi dia? Pilih umpan. Saya dengar agak lah. Cara kau memilih tu macam mana? Sebab kita bukan umpan manusia So umpan ikan Sauk Sauk 3 kilo 3 kilo, mantap. So, Dah hantar lah ni. Umpan apa? tak Kau punya cut nanti Okey. Nantikan lah. Jangan lupa cut editor kau kena remind. Kalau tak remind nanti Jangan lupa. Cut sebelum Ni selepas So kat ni Pasar Awam Sabak. Let's go. So tu umpan kita yang kita baru dapat tangkap tadi sebelah. Ya. Sardin bro, sardin. Sardin. Ada orang cakap bukan sardin. So tu dia. Umpan dia tak tahu berapa kilo. Sebab aku buat memilih ni tak tahu sangat. Yang penting kita pakai apa yang ada. Jadi kita tunggu lah sampai jeti. Mana Mim? Mantap. Apa-apa pun mantap, memang mantap. Let's go. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai tempat. Belum sampai jeti lagi. Kita nak ambil umpan yang kedua. Udang hidup. Tengok sikit udang hidup dia macam mana? Aduh. Baik sangat. Pun tenang. Tengok something.
Itu Komen. Hah? Euro tu. Kurita. So kat sini pun ada kurita tapi tak banyak ah. lari siap ikan ni. Ikan belanak. Udang. So kita nak kena ambil umpan hidup kak. Sebab tadi dah settle umpan mati. Umpan hidup kita kena ambil kak. Tapi sekarang tengah tunggu owner dia. Owner pergi ambil sotong. Owner dia ambil sotong pula. Tak. Sotong dia kot. Ada gurita tu. Oh, tu lah. So udang tak tahu berapa ekor. Sebab tengok kat sini banyak gak udang dia. Nice lah. So kita tunggu lah. Sekejap lagi sambung untuk di AT. Sebab tak silap aku ada dah yang sampai. Apa ni kita tunggu lah AT. Let's go. Sampai untuk umpan kita. Kita tengok tadi tu Dia jadi Macam ni saya. tengok ni. Jangan lagi main. Aku cuba melarikan diri. Kita tak nak udang kita tak cukup. Dekat sangat ni. So ni akan jadi satu episod yang agak panjang lah untuk kali ni. Ekspedisi khas. Apa pun tak ada apa-apa. Tak ada lah yang mulut tu. Nak terus pun. Spot. Asal potong. Ada line macam mana nak transfer cash lah. Ada? 200? Boleh? Boleh buat receipt. Boleh ke macam ni? Apa yang cuba lakukan? Apa ni? Macam ni. Tak. Jadi sport. Aduh. Apa pasal apa? 110 lah. So macam mana sebelah? Jadi Hari ni agak barai lah. Tidur 3 jam. So tadi aku pun dah tertidur dalam kereta. So nanti kita nak gerak JT. So tengok lah macam mana. Harap semua berjalan lancar. Swipe up. Okay, Assalamualaikum guys. Alhamdulillah kita dah sampai di destinasi kita yang sebetulnya di mana? Di Kelong Paradise Sabak Bernam. So kat sini nampaknya dah ramai. Dah ada kita orang dah sampai lah. Kak Su dah sampai, Deka pun dah sampai dengan family. Soju, Amar pun sampai. So sekarang ni kita tengah tunggu lagi geng-geng yang lain untuk sampai. Kalau tengok memang cantik guys tempat dia. So kita tunggu lah. Okay. Bang, kat berapa dia bang? Sebelum subuh. Sebelum subuh? Assalamualaikum. Sebelum tu. Okay. Okey. So perjalanan macam mana? Perjalanan lancar. Memang orang kata 15 minit je lah 15 minit? sampai KL. Banding kebiasaan sejam. So kita gerak pukul 5.30 tadi. Kita kajang. Pukul 6 dah sampai Kuala Selangor dah. 5.30 pukul 6 sampai Kuala Selangor? Bawa berapa 18? 5.30 tu daripada betul lah. Setengah jam 6 lebih lah kot. Lebih lah. 6 lebih. Tak payahlah depan sangat. Tak, dia wide. Sebab itulah kena ke depan sikit. Lepas tu kita membuang yap kat Petronas. Macam biasa. Macam biasa. Lepas tu nampak ada kedai, so kita sarap dulu lah. Sudah sarap? Sudah sarap. Selesai. So kat sini lah kita hari ni. Bro, Tengok. kat berapa bro? Ha? Kat berapa? Gerak pukul 6.30. 6.30? Ha. Sampai? Sampai pukul 8 suku ni. Oh dekat je lah. Dekat eh. Berapa jam? 6.30 je.
Jam lah. Sejam 45. Sejam 45. Bangun pukul 5.30 ada orang call. Siapa yang call anjing? Aku aku baru tutup alarm sial. 5.30. Oh 5.30. Anjing awal kisah ni. Tak apa lah. Macam mana produk kan? Harap ada hasil lah. Okay? Itu saja. Jom. Hello. Jam berapa? Gerak pukul 6. Pukul 6 sampai? Sampai sini pukul 8.30 tadi. Setengah. Solat makan dulu. Okay. Sabar benar. So, Abang Azim sampai. Abang Azim and the gang. Bang? Gap berapa bang? Gap berapa? Dengan bersemangatnya pukul 5.30. 5.30? Walaupun abang tak berniat 5.30, dia orang dah datang tunggu kat tepi rumah abang. Siapa dah dia bang? Ha? Siapa dah dia? Hazim lah biasa. Betul dah. Biasa. Siapa bang? Ha? Siapa? Dah, mantap. Betul. Syarul? Okay tu? Okay. Mana bang? Mana bang? Hello. Mana bang? Pukul apa gap bang? Dalam pukul 5 pagi tadi dah bangun dah. 5 pagi bangun dah? 5 pagi dah bangun dah. Oh betul? Semangatnya, lepas tu terus gerak. Daripada Setapak sampailah ke Setapak Benam. Bawa berapa ni? 1, 2, 1, 4? Kita bawa santai je. Santai lah. Cruise speed. Cruise speed. Cruise speed. Jadinya target hari ni apa ni? Target ikan apa ni? Tak tahu. Ikan kelong ada apa? Kita tengok je lah apa Kita dia. tengok dia. Okay. So ada sekali Aziz ada. Amel. Akhirnya Amel. Ini pengalaman pertama memancing Pengalaman mancing bersama kumpulan. So berapa orang nak kerja ni? 5 orang? 5 orang. 5 orang in the car. Tiba. Tutup. Nak pakai. So tu dia. Kalau berdas kita tunggu lagi geng-geng lain untuk sampai di tempat kita. Okey. Okey, so sebenarnya kita dah sampai dekat Kelong. Batu. Masing-masing. Sana ni. Ikan. Uish. Air tengah surut. Tengok Satu color 10 meter. Oren kan? Oren habis tu. 10 meter. 10 meter tak sampai 10. 9. Air tengah surut. Dia tengah surut Tengok apa? Berapa rambut tea lah. Comel kita punya rambut tea. Mana ni? Tak tahu buat apa. Buat loop. Ni macam tak tahu apa-apa. Mana kotaknya? Kotak umpat. Tu oh. Ni, kau nak main? Oh. Kau campur. Ada dapat bang? Ketuk dah? Lucut. Abang cuba lagi ya. Cuba. So ni dia punya bosan Kelong.
Susah ke? Mancing tak? Tak. Mancing? Ini suasana kelong. Kita tengok lah suasana sebab pagi lagi. Sampai tunggu nak makan tu semua standby lah. Player air laut. Mana bawah? Kita tadi pari makan tapi lucu. Makan dah tadi? Makan dah tadi tapi lucu. Lucu. Tak cukup Rasanya pari tu memang dekat sayap dia je. Sayap dia je? Sayap dia je. Allah. Pari tu. Waktu ni lucu ni tengah cari balik pari tu. Rasa lagi ada 10 kilo. 10 kilo ada. 10 kilo pergi? 10 kilo ada. 10 kilo pari. Cuba lagi ni? Kita cuba lagi. Kita mencari. Kau tak mancing? Mancing. Kita sedang tunggu. Dah tunggu lah. Kau umpan apa? Pakai umpan apa? Umpan ikan tu. Ikan apa? Ikan tak tahu ikan apa tapi ikan yang dah mati lah. Ikan apa? Ikan dah mati. Ikan yang dah dikerat dan diletak di atas umpan tu. Ikan apa? Ikan apa? Panggil ikan apa? Jangan pandang aku. Hello. Baru sekali ketukan. Ada ketuk lah? Ada ketuk sekali. Ni apa? Jig ke bottom? Kita main jigging. Jigging Kita lah? micro jig. Jig. Jig 30 gram. Jig 30 gram lah. Aku tengok Soju memancing. Akhir. Tapi tak dapat lagi. Berapa lagi? Tapi aku harapkan dia dapat lah. Okay. So tu suasana sekarang pukul 11.37 lah, awal pagi. Air pun surut lagi, tak pasang air. So tak apa, aku pun nak set up balik. Start jig apa semua. Start jig apa semua baru kat ni. Okay. So ni ya. So hari ni ada penemuan baru. Lesen. Lesen. Tak tahulah apa benda ni. Kita mancing. Balik kan? Syarul dapat tak? Oh, Syarul dapat tak? Aduh, saya nak buka ni. Betul lah dia makan udang tu. Tak lupa ni. Tak lupa. Tak rumpau. Itu boleh kira tak rumpau. Tak ada. So bukan. Salah. Ni kau pakai ni? Okey. Oi. Baru je ketuk. Lambat sangat. Halo. So sekarang menunjukkan jam 5. Dia masuk dulu. Okey. Sekarang menunjukkan pukul 5.02. Masih technically kumpau lah, tapi kalau nak kira betul-betul sebab tadi main mencadat ikan. Lebih banyak-banyak ikan kacang tadi. So main jig, pam sentak. Itu tips lah. Orang kata tak kumpau, tapi tak kira lah sebenarnya. Orang kata kalau orang kata ada ikan tak? Ada. Main sambal ikan, main candat ikan. Tu tips lah. Yang ni tak tahu lah, sini kurang sikit. Tapi tadi ada je kita ketuk sikit. So tak apa, kita akan masih berusaha. Zon air. Macam mana macam? Alhamdulillah best. Berapa ekor ni? Tak ada. Nak buat apa ni? Nak menjahit. Macam mana ni lah? Abang, tak lama. Saya menjahit tadi. Ada baju nak kena jahit tu. Nak raya kan? Baju berapa ekor kan? Baru 8 lah.
GT 6. Aduh. Hello. Macam mana? Tak ada ikan pun. Tak payah datang. Dah berapa ekor? Berapa ekor ikan apa? Dah naik. Ikan kacang kita candat ikan, bukan tangkap ikan. Kita candat ikan ada 5 ekor. Selain daripada tu, tak ada. Ketuk dan hilang. Tak hilang cukai. Abang tu je yang dapat. Tak tahu dia baca apa lah. Tahu? Dia seorang. Okay, itu saja. Tapi kat sini macam ada ketuk. Ya ni. Ada harapan lah kat sini. Okay. Assalamualaikum. Selamat petang agaknya. Baik siap. Gila sunlight tu. Sekejap. San. Terbalik aku pakai mic sebenarnya. Tapi apa pun, dah petang, dah pukul 5:05 minit. Untuk aktiviti mancing kita, saya tak tahu nak cakap macam mana. Tapi ada yang gasak tu ada. Ikan dia ada. Tapi mungkin dia tak nak makan umpan kot. Tak tahu lah macam mana kan. Tapi walau bagaimanapun ada yang dapat mini GT. Lepas tu ikan barakuda banyak agak. Lepas tu ikan apa? Kentang. Kitang. Ikan citah. Orang panggil kitang. Citah, aku panggil citah, ikan citah. Lepas tu yang tekong punya ni pun gasak agak. Dia dapat kurau. Pakai umpan ikan bilis. Tapi kurau dia gasak dia seorang. Yang lain semua tak naik kurau. Tak tahu lah. Nanti mungkin boleh tengok dia punya kurau banyak ni kan. Tapi sekarang ni sepanjang kita dah berada kat sini dah berapa jam ni, tak apa, kita masih mencuba lagi, berusaha untuk mendapatkan ikan. Mungkin malam ni lah, insyaAllah malam ni aku rasa ikan mesti datang ni. Bluefin tuna aku rasa ada kot. So boleh tengok lain lah yang tim-tim lain macam ni. Yusof, macam ni Yusof? Macam ni Ikan selek. Ikan selek. Ikan tak nak makan umpan. Selek. Pakai umpan apa? Dua-dua tak makan. Dua-dua? Udang tak makan. Ikan bilis tak makan. Semua tak makan. So- Selek. So malam ni nak main tak? Kalau ikan banyak boleh lah main. Malam ni kita main lagi ya? Macam jangan putus asa ya? Okay. Kalau ikan tu tak selek, tak putus asa lah. Maksudnya dia cakap ikan selek. Kata bapak dia dapat. Dia tak dapat. So boleh tengok lah geng-geng lain macam ada yang tidur, ada yang dah tidur, rehat semua untuk malam. Yang ada lagi masih berusaha untuk dapatkan ikan lah. So kita tengok matahari. Let's go. Tadi saya dapat ikan, bateri habis lah. Apalah. Awak pergi tengok tu dalam box. Tak ada. Memang tak ada video strike kali ni. Tengok hasil tu. Kalau macam mana hari ni? Okey. Tak tahu lah yang lain kan. GT dengan kerapu tu tukar tu. Okey. Tu je lah. Sampai tak ada perkataan yang dikeluarkan. Nampak? Macam mana? Tapi saya masih lagi berusaha. Saya masih lagi berusaha untuk membuktikan keputusannya tidak sia-sia. Saya cuba yang terbaik. Tapi apapun kita hanya mampu berserah.
rezeki mungkin bukan hari ni, bukan hari esok, tapi apa-apa pun bismillah. Doakan kejayaan saya. Masuk. Macam mana? Sekarang jam menunjukkan pukul 5. Baru bangun dalam sejam macam tu. Bangun-bangun, ada yang dah ada hasil. Ada yang ada hasil tadi. Siapa Hasil tak ada. Hasil. Cuba tengok muka saya. Ada dapat JP. Macam tu lah. Tak ada juga. Tadi diam sikit Tadi mari kita sambung Okey. Hasil. Hah? Macam mana? Ni hasil. Berapa ekor, Mek? Seekor. Malam ni kita sok. Betul Okey. InsyaAllah. Dia ni tempat naik bot. Start dengan bawah dulu. Dia tandas. Dia pergi depan. Ini dia mancing. Wah, dia kecil kan? Oh, Ini rezeki apa? selalu dapat yang besar abang Ha? Yang ni yang kecil pula Pakai umpan apa bang? Ni ikan bilis. Oh, ikan bilis juga. Aduh, pelayan dah tak bawa. Telan ni. Aduh. Kat topi ni. Pandai mancing lah. Dah gigi ni boleh tahan juga ni. Okay, ni kita kat tingkat 1. Tadi ground floor. So kita masuk. Jadi kita naik atas. Sini tu ada tempat main game. Ni ada tandas. Tak sedia makan. Okay, ni tadi hantar balik. Ni ada beberapa bilik .
David Smina. Ni Dom. Itu saja. Hari ni lauk dia macam ada. Sebab kat Su kan? Kat Sunat kita kan satu pizza apa? Masih mandi lagi. Nanti dengan neka apa semua. Baik Kena pula dengan menyirap. Kena pula dengan ni. Memang apa? Terbaik. Tapi Zaz pendapatnya tak ada bro. Okay, di sini saya melaporkan kolam kat Kelong kat sini memang haprak. Kalau korang nak pergi tak payah cancel dia. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang pukul 9.43. Kita dah masing-masing nak check out. Alhamdulillah, selama satu malam di Kelong Paradise, alhamdulillah, masing-masing ada gasak masing-masing. Masing-masing ada lucut masing-masing. Jadi kita sekarang ni tengah tunggu bot. Pukul 10 katanya. Tekong tu kata pukul 10 akan ambil kita dekat Kelong. Dan after that kita balik lah. Dan kita tengok suasana pagi macam mana. Masing-masing tengah berdamai dengan laut, kalau kita tengok kan. Ada makin cilik. Dan juga kalau ikutkan semua angler-angler kita semua dah berhenti lah, dah penat kan. Tapi ada angler cilik, sebab saya tengah ni amali dekat belakang. Angler cilik yang masih lagi berusaha lah untuk menaikkan boron di Kelong Paradise. Kalau tengok situ ada Yusof, iaitu anak Deka. Lepas tu, gasak ke? Bukan. Batu berat sangat, sebab tu dia mengkung je tu. So, kalau kita tengok, boleh tengok lah masing-masing muka masing-masing, cakap puas hati lah. Macam boleh puas hati. Malam gasak sampai pukul 4 pagi semalam. Ikan naik banyak. Ikan apa? Banyak lah ikan semalam. Ikan kerapu ada, jenahak ada, siakap ada, keli laut ada. Apa lagi ada? Arun tasik ada, barakuda ada, banyak-banyak. Sini memang banyak. Semalam tarik sampai putus tali tu. Boron? Tapi tarik sampai pukul 4 pagi lah. Sebab dah tak larat lah. Tangan dah lenguh lah nak layan tarik tu. Bila dah layan tarik lenguh, kita pun tidur lah. Sekarang ni kita tengah relax lah sekarang. Sebab ikan dah banyak-banyak nak buat apa kan? Banyak-banyak lagi. Tempat ikut. Tempat tak simpan tak cukup, tempat nak bawa balik tak cukup. Jadi kita decide tak payahlah banyak lah ikan. Kan? Saya tanya, sipu itu semalam dah tak ada. Awal lah? Awal naik. Sebab apa? Apa? Sebab apa? Apa tu? Penat lah dia penat. Tapi semalam memang gasak habis semalam. Pakai umpan udang, sardin, semua dia makan. Makan je lah. Tahu hilang umpan. Tahu hilang. Okey. Macam mana? Kelong ni recommend ke tak Kelong? Kelong ni recommend lah untuk newbie nak try pun, recommend je kat sini. Senangin ada, apa lagi ada ni? Kurau ada, sembilang ada, tuka ada. Sembilang ada, 10 ada. Sembilang kena cari satu lagi partner dia, 10. Kalau 20. Aduh. Okey, tu je lah. Okey. So, kita tanya orang yang pengalaman juga lah. Dulu dia player BC, tapi bila turun di air masin ni, dia nak main spinning. So, kita tanyalah Fadil. Halo. Yap. Tak payah atur tu. Asal lagi? Okay, takut tu.
Allah Akbar. So semalam dah petang-petang tu, petang-petang sampai petang lah. Malam tu saya dah slow sikit. Lepas tu masuk-masuk naik atas. Bilik dia ada aircon So untuk siapa nak layan-layan boleh lah datang malam. Ada aircon. Main kad waktu tu. Lepas tu tidur. Memang gone lah sampai pagi. Pagi-pagi ada sikit try-try. Tapi ya air pun dah surut. Setek. So untuk dapat ikan tu susah sikit lah kalau pagi-pagi tu. Dia kena, orang kata happy hour dia tu time malam-malam. Pukul 12 sampai pukul 4, pukul 3. Tu happy hour dia. Frenzy. Kalau happy hour dapat RM10 seekor. Tu je lah kot. Dari saya. Okay. So itu dia daripada Fadil. So sekarang ni kita nak pergi kepada orang cakap otai-otai kita lah, yang orang cakap bergasak juga semalam. Kita tengok sana, jom. So ni dia antara player-player yang membawa balik. Tak silap saya kurang dengan Senangin ke dia bawa balik. Dah banyak juga. Abang Razi, Kenapa tu? dapat ikan apa bang semalam? Abang sebenarnya semalam tu dah ngantuk sebenarnya. Ngantuk. So tidur je, bangun-bangun tu pancing 5 ekor. 5 ekor bang? Senangin 3, kurau 2. So memang gasak abang. Dahsyat lah kira. Kira kalau abang tengok tu abang kalah sikit dengan Kak Su lah. Kak Su dapat paling besar. Kak Su paling besar. Abang mancing kat tiket ni ke tingkat atas? Dia kalau abang punya style mancing dia ada modal sikit lah. RM60. So masuk RM60 dapat. Masuk RM60, 5 ekor naik. 5 ekor naik. So abang rasa recommend Kelong? Okay, recommend boleh lah nak kita nak repeat lagi. So Abang Razif cakap recommend 5 ekor duk balik tau. Senangin dan kurau. Jadi kita tanya yang orang kata player yang bawa balik ikan paling besar. Player kita angler. Bukan dia, sabar dulu. Kak Su kena Kak Su. So Kak Su bawa balik ikan apa Kak Su? Ikan Senangin. Ada satu lagi. Tak payah. Kak Su boleh cakap sikit. Okeylah, terima kasih untuk percutian 2 hari 1 malam ni di Kelong Paradise, Sabak Bernam. Walaupun kata tak minat memancing, tapi bila tengok you all mancing memang happy lah. InsyaAllah boleh jadikan satu event tahunan daripada ASK Pentas. Okay, Kak Su pun bawa ikan juga. Nanti korang jemputlah datang. Datang mengemas bukan datang makan. Okay. Terima kasih Kak Su. So sekarang ni kita pergi kepada player otai. Dia tengah duduk relax, tapi kita tahu ada bawa balik ikan apa. Semalam dia macam gasak. Katanya semalam tu nak ikan 2 kilo. Tak tahu, kita tanya dia lah. Macam mana? Macam mana bang? Hai. Hello. Apa soalan dia? Borak lah dengan tu kamera. Tak ada soalan? Kelong okey? Kelong okey, baik, santai. Boleh repeat. Kalau daripada segi cons apa orang panggil cons? Cons itu keburukan dia. Bukan keburukan, macam kekurangan dia. Kita pergi ke cons dulu. Cons dia maybe sikit lah. Fasiliti semua okey. Cuma genset dia hidup pukul 7 malam, padam 7 pagi. Lepas tu cons lagi satu maybe air lah. Air bersih dia kecil sikit. So kalau datang tim yang besar, berebut sikit lah. Overall okey je. Makan pun okey. Tapi tak dapat kari lah. Ada request agak kan, special request dia tak nak kari. So kita okey, so far makan sup ayam misalnya. Sup ayam. Kalau ada sambal pedas-pedas sikit mesti lagi sur. Sambal kicap ke, belacan ke. Lepas tu makan cukup lah. Makan minum cukup lah. Berapa kali? 4 kali kot. Breakfast lagi ni.
Lepas tu overall memang best. Santai. Luas pemandangan. Siang kita main belah dalam. Malam kita main belah luar. Baling belah luar. Tapi malam overall malam tadi kumpau lah. Walaupun overtime sampai 3 pagi tau. Kumpau. Kumpau. Malam kumpau. Tapi siang sur. Ada gasak sikit lah, manis-manis. Kita dapat naik. First dapat naik tertukar. Lepas tu naik GT. Dapat naik GT, betul naik kerapu, gelama. Tu je lah. Senangin ada. Senangin 5 ekor. Extra time. Mancing kat belah atas. Dapat 5 ekor. RM50 je. Modal dia RM50 lah. Tu je lah. Nanti admin letak gambar gambar ikan kat sini. Okey. Terima kasih. So tu dia otai tu Reka. Senior citizen orang panggil. So kita boleh pergi tanya lah. Kamera tu macam macam struggle. Okey. Aku biar pegang. Okay, so sekarang ni kita pergi tanya dekat player kita. Dulu dia pemain BC, tapi sekarang ni menggunakan setup spinning 8,000, 4,000 dan 5,000. Silakan, Soju. Hello. Tanya apa? Okay, untuk Kelong Paradise ni ikut rezeki sebenarnya. Sebab ada orang dapat ikan senangin 8 ekor. Dia seorang je dapat. Yang lain tak dapat. So ikut rezeki lah. Ikan memang banyak, tapi ikan gelama lah. So kalau nak datang tu boleh cuba try rezeki masing-masing. Kita try lah tengok dapat ikan ke tak. Itu saja. Tak ada banyak nak cakap. Apa? Kekurangan dia ikan tak banyak. Tu je. Dah tak ada apa. So kekurangan Soju tadi cakap ikan tak banyak, yang naik. Ikan banyak, tapi tak banyak yang naik lah. So kita pergi kepada player kita seterusnya. Dia jarang-jarang nak keluar, tapi bila nak main air masin ni, dia akan keluar satu mesin spinning warna oranye. Kita tanya Subra. Guys, macam mana saya nak explain. Tempat ni dia agak kecewa lah. Saya dah tak ada mood ni. Fikir dah lah, semua mula datang lambat. Lepas tu datang-datang tak ada makanan. Lepas tu saya mancing dalam 24 jam. Naik gelama je. Memang tak boleh lah. Tak boleh pakai lah. So kalau next saya datang tu, saya better pergi kolam lah, JPJ. Semuanya. Okay, itu dia saya. Saya tak berminat lah. Dah. Macam halau lah. So tu dia player BC yang main spinning. Dia kata tak berapa suka sebab ikan tak banyak naik. Ikan glamour naik banyak lah. Glamour. Tapi tak ada hal. Tapi kita tanya kepada player kita yang seterusnya. Dulu pun dia pemain BC, tapi dia angkat satu rod yang berukuran berkerasan, berkemampatan 1735 tak salah saya. Main surfing kot. Kita tanya Amir Zan. Salah tu. Salah? Okay, kau betul kan? Saya beli rod dekat TikTok je. RM60. Rod dapat mesin. Tapi berbaloi lah beli kan. Sebab hasil pun tak berapa nak ada. Macam dia orang cakap lah, yang naik pun ikan gelama, tukar. Selain pada tu tak ada lah. Sebab ada iklan belakang. Memang siap lah. Jual skrim. Ada orang jual skrim tadi kan, ada iklan. Dan tak nak cakap apa-apa lah. Tempat ni kalau orang ajak lagi ke apa, tak nak. Ban lah tempat ni. Mau. Tu je lah.
Okay, tu surutan daripada Amizan. So kita tanya juga kepada player kita yang orang kata dia nak cakap dia bergasak pun tak sure dia bergasak atau tidak. Tapi dia player dulu dia main spinning kejap. Lepas tu tak nak, dia membeli BC, nak main BC kolam. Lepas tu tanya dia, asal tak buat BC kat Kelong? Dia tak nak main spinning juga. Sebab tu ramai-ramai main spinning sedap. Tapi tak tahu, kita tanya dia punya pengalaman, adakah dia dapat ikan banyak atau tak? Mim part 2. Zoom sikit muka saya ni, zoom sikit. Ada nampak muka saya macam dapat banyak ikan ke? Tak ada kan? Tempat ni keras. Keras dik. Lama seekor. Keras dik. Hampir 24 jam ni mancing. Lama seekor dik. Adik fikirlah. Tempat ni okey lah, suasana kan, nak suasana tapi okey lah. Elektrik susah rapat sikit pukul 7 baru buka. Air nak berak, susah nak berak tau. Kena cebok. Air slow ha. Tapi okey lah suasana, cakap lah suasana. Jadi mungkin tak ada rezeki kami kat sini. Orang lain kalau nak try boleh try. Suasana okey. Ikan tak tahulah. Kalau ada rezeki adalah. Rezeki kami bukan di sini lah kot. Itu je saya mampu cakap. So far spinning okey. Spinning okey. BC pun okey. Spinning pun okey lah. Okey lah. Itu je lah. Right. Okay, so tu. Dan juga kita sebelum menutup video ni, kita nak tanya kita punya Sifu lah. Sebab Sifu saya pun dia bergasak kat semalam. Jadi silakan Amy. Kelong, so far Kelong okey. Untuk ikan tu air tak cantik lah rasa. Sebab rasanya air tak ada arus katanya. Air kurang. So ikan pun kurang lah. Untuk Kelong ni kita lebih kepada lepak dengan member lah, bukan lebih ke memancing sebenarnya. Makan okey, semua okey. Ikan je tak ada. Lain tu okey lah. Di kesempatan ini saya ingin memberi penghargaan lah kepada Bos Anwar. Terima kasih sponsor. Selain itu, makan-makan kat sini pun okey, kecuali kurang pedas lah. Kurang pedas. Kena ada pedas lah. Tapi pagi tadi ada sarapan nasi goreng. Ada member saya tu makan dengan kicap. Kopi pun kicap? Kopi tuang kicap tu. Nak bahan. Dah sampai? Boat kita pun dah sampai. It's time lah untuk kita gerak. So itu je. Jumpa dekat JT. Bye. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for to meet me. Take it to your hands and plan your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers.